Yang penting kita nak berikan keterangan kepada pengguna-pengguna di luar sana yang mungkin baru nak cuba, ataupun pengguna veteran macam saya ni tengah nak beralih kepada motosikal yang mudah. Seorang kawan saya, Asid Mustafa, hari Jumaat lepas dia dah bertolak ke Thailand. Mungkin dia nak pergi ke Nan Province dan dia pakai FZ. Dia pun otai, super otai, lebih tua daripada saya. Dan dia memilih FZ juga. Jadi maknanya FZ ni satu motosikal yang memang otai-otai macam kami ni tak petikaikan lah dia punya kualiti dan ketahanan. Selamat pagi YouTube. Hari ni saya nak sambung apa yang tertunda semalam. Semalam saya dah pasang flash guard, engine guard, dan lepas tu saya tak sempat nak buat inilah. Jadi mari kita tengok keliling motosikal ni. Hari ni saya nak senang je nak tukar minyak hitam je. Saya nak gunakan long ride. Saya gunakan Shell Advance long ride kan. Jadi saya nak pakai ni lah, dan tukar oil filter lah, standard oil filter je. Nama je K&N tapi ni ciplak ni. Jadi tipikal lah, kita drain dulu. Tadi saya dah jalan motosikal dan saya dah jalan tak jauh sangat lah, dalam 2-3 km. Ni saya nak buka. Ni kucing ni, assistant ni menyibuk. Nak drainkan oil dulu. Mana dia? Tu dia, bawah. Panas tak? Panas sikit-sikit. Ni yang masalah. Engine oil ni saya tak ada. Sepanah 19 sepatut kena buka sampan bawah ni. Inilah, saya rasa saya nak drain dulu. Drain tak payah buka sampan. Nak buka sampan ni kita kena apa tu? Ni kau ni tabur minyak kena tangan. Minyak ni tak banyak sangat baru okey, tu dia. Minyak ni masih cantik lagi. Tapi sengaja saya nak tukar minyak ni. Okey, ni dia. Ni sebab saya malas nak buat servicing minyak hitam ni. Asal ni lah benda-benda ni. Kotor. Dia tak susah tapi dengan tangan kita biar ada dia drain. Bukakan drain cap ni semua ni, atas ni drain. Jadi saya biar dulu. Jadi sementara tu mari kita walk around motosikal ni. Pasal ni consider dah ready dah. Lagi lebih kurang 4-5 hari saya akan bawa motor ni jalan. Tapi biasa cuci tangan kejap. Sementara dia tengah drain ni, biar kita share sikit lah. Penerangan ringkas lah ya. Minyak hitam ni saya gunakan Shell Advance long ride. Okey, minyak hitam saya tak naklah bahaskan sangat. Ini terpulang kepada diri sendiri lah. Apa saja minyak hitam yang kita biasa dan kita confident, gunakan. Cuma angka depan 10W tu, kalau ikutkan motosikal FZ ni, dia specification dia 15W rasanya. 10W orang boleh lah, pasal kita ni bukannya cuaca sejuk. Yang paling penting number yang belakang tu. Kalau number belakang tu dapat besar lagi bagus. Kata 10W50 tapi itu akan jadi mahal. 10W50 atau 15W50 Shell Advance yang untuk high performance. Jadi motosikal ni tak adalah high performance sangat. Jadi tak perlulah kita menggunakan terlampau tinggi nombor belakang tu. Kerana akan mendatangkan mahal. Tapi motor superbike elok nombor belakang tu tinggi lah. Nombor depan tak perlu pasal kita bukannya duduk di negara sejuk. Right,
Kita drain, biarkan. Minyak hitam saya check pasal saya tak nampak dia bercampur dengan air. Tu penting pasal kita nak tengok takut seal dekat water pump tu bocor. Tu penting lah, macam kita tukar minyak hitam kita tengok lah. Coolant saya tak buka, pasal nak buka coolant saya kena buka ni fairing belah kanan ni, nak tengok dia punya radiator. Kita tengok lah. Semalam sepatutnya saya buka lah macam saya buat crash bar ni. Ok, crash bar saya dah pasang cantik, tak ada masalah. Macam saya cakap lah, crash bar ni bukannya kuat sangat untuk gantung jajan. Ok lah. Ada orang tanya seat macam mana motosikal saya ni. Ok, seat apa yang saya buat, saya beli seat untuk yang macam ni yang seat kucing ni. Tapi masalah dia, kalau kita nak pasang seat yang kita beli daripada Shopee atau kedai tu, kita tak boleh pasang secara langsung pasal nanti kita tak boleh tutup seat ni. Jadi apa yang saya buat, saya ada stapler gun yang besar tu. Jadi saya staple kan, jadi saya trimkan seat ni. Yang lebihan tu saya buang. Jadi ni staple mati lah seat ni. Tak apa, kalau kita buat sendiri nak buka pun tak ada masalah. Staple mati. Untuk jalan jauh, macam kita selalu bahaskan lah apa yang diperlukan. Pertama sekali motosikal lah kena reliable dan comfortable. Comfortable maknanya kita tak ada dapat sakit badan, tak ada dapat lenguh-lenguh tangan kalau kita ride long distance. Katalah kita nak ride 12 jam straight, kita tak ada mengalami benda macam tu. Dan motosikal pun tak perlu super power lah. Okay. Itu pasal kalau kita tengok kebanyakan motosikal yang masalah gunakan untuk long distance, rentas dunia, selalunya twin cylinder. Jadi motosikal twin cylinder ni just nice. Power to weight ratio dia just nice, dan daya ketahanan dia pun bagus. Itu pasal kebanyakannya tengok Africa Twin, Super 10, semuanya twin cylinder. Jarang sangat-sangatlah kita tengok orang bawa pusing dunia dengan 4 cylinder. Boleh lah kalau nak prove a point. Ada orang bawa R1 pusing kan, tapi itu prove a point lah. Tapi untuk secara praktikalnya tak praktikal lah. Motosikal ni saya dah prepkan. Yang penting untuk saya ni tong belakang ni penting. Kalau tak ada tong belakang, kita pakai saddle bag. Saya pernah ride 3 minggu ke 2 minggu 3 minggu menggunakan saddle bag je, boleh, tak ada masalah. Saya kita pakai motor pinjam kan. Okey, belah depan punya crash bar ni saya letakkan tempat air. Untuk saya tempat air ni memang penting lah. Pasal kadang-kadang kita pergi berhenti di kedai-kedai minyak, beli air, tak habis, takkan nak buang kan. Motor macam ni kita boleh letak di belakang ni, tapi tak praktikal, dia akan membebankan belakang ni. Jadi kita letakkan ni lah. Semua motosikal saya akan taruh botol air. Itulah pasal masa saya nak pasang botol air dekat handle ni, dah macam tak muat. Jadi saya terpaksa lah gunakan crash bar ni untuk pasang botol air. Selalunya motosikal saya tak pakai pasang crash bar, melainkan motosikal tu memang dah datang dengan crash bar. Macam motosikal yang dah ada factory fitted tu lah yang cerita lah. Okay, screen saya beli di Shopee. Finally motosikal ni dah dapat iktiraf. Okay, Equinox Solo Rider punya pengiktirafan yang motosikal ni memang boleh jalan jauh. Tujuan saya buat video ni pun untuk ketengahkan FZ150 ni kepada orang-orang yang banyak kategori orang. Satu kategori orang yang baru nak mencebur diri dengan long distance ride. Lagi satu kategori orang-orang yang veteran macam saya ni, yang umur dah lebih pada 60 tahun. Veteran-veteran ni mungkin dah pernah bawa motosikal besar-besar BMW lah, Ducati lah, semua motosikal yang kata orang T20 nya motosikal ni mungkin dia orang dah bawa. Tapi let's face it lah, kita ni dah berumur. Bila kita dah berumur, kita memerlukan motosikal yang senang dikendalikan, ringan. Jadi saya dah buat kajian dah. Banyak sangat motosikal saya buat kajian untuk saya beli. Dan untuk buat long ride,
dia point out to FZ150 kerana kita boleh beli 650, cuma excess capacity 650 dan ia berat juga. Saya dah cuba dah motosikal tu. Ada motosikal single cylinder lain ya, saya tak nak mention brand apa saya pernah gunakan, tapi saya rasa tak sesuai. Satu problem dia, kadang-kadang motosikal tu walaupun single cylinder tapi dia berat nak mampus. Lepas tu spare part dia susah. Motor-motor eksotik yang macam ... ada yang daripada India ada, tapi motosikal macam tu bukan mudah untuk kita maintain, bukan mudah untuk kita, kata orang, cari spare part ni kadang-kadang masih limited. FZ150 ni kita tahulah dia dengan Waisuku engine ni sama saja, pejam mata, mana pomen pun boleh buat. Cuma hati-hatilah carilah pomen yang betul jangan cari yang palatau punya pomen macam Ahmad Khan cakap. Cari yang betul-betulnya pomen. Jadi bila cari yang betul pomen, kita tak ada masalah. Okey, berbalik kepada motosikal ni. Tak ada apa, radiator pun saya dah tukar baru dan motor ni memang dah ready to go dah. Minyak pun dah drain dah tu. Nanti saya nak buka dia punya sampan bawah tu, sailboat. Lepas tu saya nak tukar filter lah. Filter tu memang filter murah lah, saya beli kat Shopee. Jadi saya tak tahulah. Filter ni pun saya cuak juga filter ni. Mari kita tengok filter ni. Saya pun cuak juga. Nama je K&N, gempak kan. K&N, tapi sah dah ni ciplaknya filter. Jangan minyak tu ciplak dah lah. Sekarang banyak sangat tempat buat minyak yang ciplak. Hati-hatilah. Saya beli di Shopee minyak tu. Tapi kedai yang saya dah biasa beli kalau kedai yang saya tak biasa beli atau harga dia terlampau murah tu, saya hati-hati sikit lah. Okey, itu saja untuk FZ ni. Dan apa yang saya akan buat, saya akan dapat dismountkan skru ni untuk dapatkan kepada filter situ. Lepas saya tukar filter, baru saya tuang minyak baru. Ni tak ada apa lah. Lepas tu saya nak ride sikit untuk check okey tak okey. Dan lepas tu saya nak sambung kerja dengan motor sebelah ni. Ni belanja sikit je. Ni RXS ni. Jadi RXS ni saya dah buat banyak benda, saya dah check. Dah bang lah Zohor dah, kena berhenti lah kejap ni. Jadi saya dah buat wiring check maksimum, habis semua wiring check. Masalah sekarang saya tengah tunggu beberapa konektor untuk wire depan yang berserabai ni. Okey, untuk pengguna-pengguna FZ, kita belanja sikit bunyi motosikal ni sekejap saja. Okey, saya dah start dah motor ni. Tak boleh lama lah. FZ150. FZ150 pula. Yamaha RXS 115. Ini je lah masalah sekarang. Semalam saya dah buka meter ni, buat betul-betul. Okey, cukuplah sikit-sikit. Two stroke ni saya memang fobia sikit, biasalah dia angin asap tu. Okey, YouTube, saya rasa saya tak sambunglah video ni kerana setakat tukar minyak hitam dan tukar filter ni tak penting sangat. Yang penting kita nak berikan keterangan kepada pengguna-pengguna di luar sana yang mungkin baru nak cuba ataupun pengguna veteran macam saya ni tengah nak beralih kepada motosikal yang mudah juga. Jadi maknanya FZ ni satu motosikal yang memang otai-otai macam kami ni tak petikaikan lah dia punya kualiti dan ketahanan. Okay YouTube, bye-bye.